Okey guys, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita ada sebiji Proton Preve yang datang ke bagi kita. Okey, owner bagi tahu bila bawa dia rasa membuai lah di steering. So dia pun ada pergi bengkel lain kata tayar. So bila kita cakap dengan customer tayar, kenapa tayar? Sebab tayar dia belah ni bekas. So kalau kita tengok tayar dia memang tayar baru lah. Tapi bila dia buat elemen pun still tak dapat. So bila kita periksa, kita dapati masalahnya datang daripada ni. Nampak tak apa dia? Ini nama dia steering rack bush. Bush dekat steering rack lah. Kalau kita tengok ni dah pecah lah. Tengok pecah. Alright. Nanti kita buka, kita tengok. Okay guys, ini kita dah buka dah. Kalau korang boleh nampak, memang pecah lah. Nampak? Nampak? So kalau macam ni kita tukar ni lah, dia punya steering rack bush lah. Alright. Memang teruk lah pecah dia. Kau. Okay, kalau korang ada masalah kereta macam ni, korang boleh datang ke Fizi Motorsport Sunway Tambun Ipoh. Okay, apa call je. Mantap.